berdua. Betul? Episod 5. Esok Raya. Mula-mula memanglah susah. Tapi tiba-tiba je dah nak raya. Kejap je puasa. Apa? Kawan Upin kan, dia puasa 1 hari dapat RM1. Jadi kan Opa? Faham-fahamlah Opa. Tapi... Ya. Apa? Ada kawan Upin kan Opa? Dia kan puasa setengah hari je. Boleh ke Opa? Memang boleh. Tapi budak baik kena puasa penuh. Kan lagi bagus, dapat banyak pahala. Boleh masuk syurga, kan? Oh, kita ni budak baik lah Opa. Iyalah, cucu-cucu Opa memang baik. Jadi, kenalah puasa ikhlas. Jangan puasa untuk duit. Kau ni, alamak, silap. Opa, esok mungkin raya. Ya ke? Kalau begitu, Opa rasa elok kita mula masak ketupat sekarang. Jom. Kak, esok raya. Akak nak masak apa nanti? Nak ayam goreng. Rendang, nak ayam rendang. Korang nak makan ayam? Pergilah tangkap. No problem. Korang buat apa tu? Kita orang tengah cari... tak puasa. Aku puasa setengah hari je. Eleh, Opa aku kata puasa macam korang ni tak dapat pahala. Betul tu, betul? Dapat pahala? Untuk apa? Untuk masuk syurga lah. Itu pun tak tahu. Kau lah habiskan. Tak nak. Aku puasa. Aku nak masuk syurga juga. Mulai esok, aku nak puasa penuh. Tapi, esok mungkin raya. Dah lambat dah. Kesian. Kenapa? Tak ada apa-apa. Kita orang nak tangkap ayam. Oh, kalau saya tolong tangkap, besok boleh makan banyak-banyakkah? Boleh. Okey. Ini lampu. Tak mau kak? Tak boleh. La 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 la. Harum wangi, cantik berseri. Hari ni aku nak makan kari. Ayah! Budak-budak ni tak kuasa aku. Woi! Pasang lampu, woi! Hui, cahayalah! Sorry.
hal korang kejar ayam ni? Tadi Kak Ros kata dia nak masak ayam. Lah, Opa dah beli dah. Ini ayam siapa? Ayam akulah. Alah, mana kau pergi lembu? Kak Ros! Petang tu kita orang geram dengan Kak Ros. Geram. Tapi malam tu Kak Ros kata esok dah raya. Kita orang seronok sangat. Seronok sangat.